Okay, hi guys. So, hari ni kita nak share macam mana korang nak jimat kalau korang masuk Watson ataupun korang masuk Guardian. Okay. So, cerita dia macam ni. Korang tahu kan, tak kali kalau kita nak masuk Guardian ke Watson ke, dia punya assistant kat dalam tu kan akan bagi kita beg hitam untuk kita carry kan. Korang reject beg tu. Korang jangan sesekali terpedaya untuk ambil beg shopping warna hitam tu. Sebab tu adalah salah satu penyebab utama kenapa kalau korang masuk Watson nak beli satu ataupun dua barang, upgrade jadi 10. Bag tu penyebabnya. So sekarang mana dah jumpa trik tu. So next time kalau kita masuk je, adik dia cakap, "Kak nak tak beg hitam?" Cakap, "Nah, tak nak dek, kamu simpan je, nanti dia akan habis kalau pegang beg tu." Dan kalau adik tu insist juga nak bagi, sebab memang kerja dia orang kan, dia orang kena bagi kita beg hitam tu kan. So kita pun politely tolak lah. So, terus dia cakap, "Adik tak nak, akak nak beli satu barang je, jadi akak tak perlukan beg tu." Macam tu. Kita masuk tadi nak beli ni satu je. Satu, tak nak banyak pun. Satu je cotton bud ni, sebab dah habis. Ini je yang kita perlukan, ini je. Tak nak pun beli benda lain semua tu. It's enough, ini je. Tapi jadi lain. Satu beg macam mana ni? That's why man, sekarang korang kalau masuk Watson ke Guardian ke, diorang offer je korang beg hitam tu. Korang tu cakap, "Tak nak dek, kalau akak pegang ni je, duit akak habis." Tapi korang cakap je, "Akak belum gaji dek untuk pegang beg hitam ni. Beg hitam ni bahaya." Adik bagi bila akak dah gaji nanti, okay? Sekarang tak. Akak nak beli satu barang je. Satu je, satu. Okay?